peten-peten hati tanya. Boleh kita jelaskan keterangan kita. Kalau hai patih ke atayati jalan yang tak pijak gopkeun baik. Betapa anda? Sebab ramai tanya tungku hancur di kampung sebab hana sabar. Nagam awam yang keun kita tanya tak balah keun. Gadah tulup tanya tak cok mati tulup gap. Nya tipu lagi jang mana boleh. Lagi ngaji. Maka ji putar mak tanya lagi jang. Jangankan ulun Nabi Muhammad yang maksum yang dijaga oleh Allah tetap urungkeun ke Nabi. Bahkan bukan cuma keun. Ada yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah yang nak tukoh Nabi. Kan cuma sekedar keun. Maka kita nyudip dalam dunia nyobangnya naleh perkara yang hantam lekang ontanya. Tak pernah terlepas daripada diri kita. Pertama